Okay guys, mileage baru 44,000. Kereta Proton. Yang ini kereta kecil je. Memang sesuai kalau nak bagi anak-anak nak pergi sambung belajar. Bulanan dia tak tinggi, kosong muka dalam 350 je. 9 tahun dah. Okay, tahun kereta pun tinggi 2022. So tip-top condition, cantik kan. Dia punya ni pun tak buka lagi. Owner jual sebab ada masalah keluarga. Tapi kereta macam ni cap dia. Okay, ni Proton Iris 1.3 tahun 2022. Kereta sangat-sangat cantik. Baru masuk, belum basuh lagi. Nanti kita akan touch up, kita akan polish balik. Adalah part-part nampak yang ni. Semua kita akan hantar balik buat detailing A to Z. Kereta sangat-sangat cantik. Yang ini yang bergaji 1,500, 1,600 dah boleh dapat pinjaman penuh dah. So interior tadi pun kau tengok cantik lagi kan, kemas. So siapa yang beli ni memang sangat-sangat berbaloi. Saya jamin 100% bebas daripada major accident, bebas daripada banjir. Memang satu saja owner, kebab tahu pun tinggi lagi kan. Boleh tengok condition dia. Sangat-sangat cantik lagi guys. So kalau kau nak lebih info pasal kereta ni, boleh tekan beg biru dekat bawah ni. Nanti saya hantar detail-detail lengkap dekat dalam korang punya DM. Nanti kita sembang kat situ. Okay, so nak mencari kereta terpakai, cari saya Syahrin di Maf Auto. Assalamualaikum.